Aku hantarlah gambar emoji terkejut macam tu. Aku hantar gambar. Lepas tu saya check lagi. Kau jangan main-main. Assalamualaikum guys. Dah buka ke? Okay, and welcome back to my YouTube channel. Okay, so untuk video kali ni aku buat konten seorang-seorang je. Pak Su dengan Caca tak ada. And ni adalah first time aku buat konten. Bukan first time, maksudnya sekian lamanya aku tak buat konten seorang-seorang. So untuk kali ni aku comeback buat konten seorang-seorang disebabkan Pak Su busy dan Caca pun sekolah lah. Okay. Okay, so sekarang ni aku nak buat konten yang macam mana nak cakap okay, aku ada nak cerita dekat korang semua yang semalam aku dapat chat dalam pukul 12 berapa minit macam tu. So aku nak share dekat korang. Sebelum aku nak teruskan video ini, kepada korang semua tu yang belum subscribe tu, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe and on notification korang supaya korang tak terlepas video yang Ita upload. Okay, dia bermula semalam. Masa tu semalam macam ni aku nak mulakan cerita tu. Semalam aku kan baru lepas cuci apa tu? Cuci muka and berus gigi bagai-bagai tu. Betul, Caca pun dah tidur, semua dah tidur masa tu. And memang aku nak tidur lah masa tu. Korang faham kan? Buat faham je. And then aku biasalah kalau macam sebelum nak tidur kau akan belak handphone dan kau macam kau nak aktifkan, nak macam kau nak buat kunci jam ke apa ke. Normal lah benda-benda tu kan. Lepas tu aku dapat message daripada orang gila. Aku dapat chat daripada orang yang cuba untuk menyamar jadi Pak Su. Aku ingatkan itu Aiman tau. Rupanya tu bukan Aiman. Tu bukan Pak Su Aiman. Tu orang lain yang dia cuba nak menyamar jadi Aiman. Seriously? Dan aku akan letakkan chat dia tu kat sebelah sini. Aku akan letak chat dia. Korang boleh baca lah. Okay, korang boleh baca tau. Korang boleh baca chat dia tu macam, aku tak tahulah, tapi rasa macam jam juga. Sekejap aku tunjuk kat korang. Mula-mula dia chat dalam pukul, kau boleh tengok dia chat dalam pukul 12.05 macam tu. Okay, and then aku balas, woi, kau nak apa? Macam tu. Kau nak apa malam-malam ni kan? Macam tu lah lebih kurang saya cakap dengan dia. Okay. Lepas tu dia tengok macam tu. Sebab aku ingat mula-mula tu memang Aiman tau. Memang Pak Su. Tanya kan itu Pak Su. Lepas tu dia type. Aku hantar message kat dia 25 minit macam tu. 12 malam lebih macam tu. Dia tulis kat Ita. Lepas tu saya cakap, kau kenapa? Gila? Macam tu. Korang tengok dia balas apa. Dia tengah type. Korang boleh tengok Tengok. Dia cakap lagi benda yang sama Kak Ita macam tu. Saya cakap lah, kau nak apa? Gila? Sebab bila kita malam-malam tu dah ngantuk, banyak pula dia cakap ada kan. Kau nak apa? Gila, aku nak tidur lah. Saya cakap macam tu lah kan. Tapi dia cepat tengok korang. Korang tengok seram korang. Dia tengah type. Lepas tu tiba-tiba dia cakap tolong macam tu. Malam-malam ni nak tolong apa? Macam tu kan. Kau dah kenapa macam tu kan? Malam-malam ni macam tu lah lebih kurang. Korang baca lah kat situ. Takut betul tau. Lepas tu dia cakap lagi tolong macam tu. Korang rasa siapa lah ni kan? Korang rasa siapa yang cuba nak menyamar jadi Pak Su ni? Korang tengok aku type lah masa tu kan.
Lepas tu saya cakap, kau janganlah main-main. Apa masalah kau sekarang ni? Saya cakap macam tu. Dia lama sikit dah tengok. Sebab semalam saya Pak Su keluar. Tahu dia keluar. Tapi dia macam keluar beli burger macam tu. Lepas tu dalam pukul berapa saya balas? 12:07. Dia type. Korang tengok nanti gambar dia yang seram. Dia hantar gambar. Agak-agak siapa ni yang nak Lepas tu dia cakap apa? Tolong ambil aku dekat Jalan Kasturi. Apa ni Jalan Kasturi? Dia ingat apa? Limau Kasturi ke? Amboi. Lain macam Jalan Kasturi. Kat mana Jalan Kasturi tu? Aku geram betul lah. Lepas tu saya tanya, kau bukan nak balik ke? Kenapa sesat kat jalan? Habis bersin. Lepas tu saya cakap, kau bukan nak balik ke? Kenapa sesat kat Jalan Kasturi? Rumah siapa tu? Korang sorry kalau tak berapa okey. Sebab kita kan first time buat konten macam ni. Kita nak tunjuk kat korang. Lepas tu macam aku dah rasa, aku dah macam shock something. Aku rasa dia ni bukan Pak Su lah. Dia macam lain kan. Macam orang lain ni kan. Okay, tak apa. Aku try check lagi. Aku nak tengok apa yang dia akan bagi tahu kat aku lah. Macam tu. Kita faham maksud aku? Pelik je kan korang. Lepas tu dia cakap, aku sesat dekat sini. Sesat? Macam tak logik je dia sesat kan. Dia macam nak kenakan aku je orang ni kan. Korang boleh tengok tak gambar DP kecil dia lain? Kau faham tak? Korang rasa-rasa siapa orang ni? Lepas tu saya cakap lah, sesat apa pula? Kau sesat apa pula? Kau sebenarnya kenapa? Aduhai, problem lah kau. Saya cakap lah macam tu kan. Tengok dia macam lama nak reply. Dia macam duk memikir kan. Kat situ saya dah rasa something wrong. Rasa macam dah lain sangat. Pelik. Gila pukul 12:09. Kira 12 malam macam tu dia suruh kita keluar. Korang rasa kalau korang ada kat posisi aku masa tu, korang nak keluar? Korang nak pergi ambil? Kalau aku tak nak lah dalam malam-malam pula tu kan. Lepas tu saya cek, woi. Lepas tu dia macam lambat lah nak reply kan. Tiba-tiba dia hantarnya gambar emoji nangis macam tu. Dah kenapa kan? Gila ke nak dekat pukul 1? Korang tahu tak, semalam aku tidur kan, aku mengigau, korang faham tak? Mengigau, aku mimpi yang bukan-bukan semalam. Sumpah lah. Nak je aku Lepas tu aku check lah lagi, kau siapa? Kenapa gambar DP lain? Kau siapa macam tu? Jujur lah saya cakap kan. Lepas tu dia macam lambat nak reply macam tu. So korang pernah tak ada dekat posisi aku? Korang pernah tak jadi macam ni? Dia ni scammer ke apa tiba-tiba nak claim yang dia tu Pak Su apa semua. Lagi satu korang, Pak Su ada 2 nombor. Lepas tu dia tulis, aku Pak Su lah. Lepas tu saya cakap lah, kau sekarang kat mana? Ambil gambar kau sekarang. Saya suruh dia ambil gambar. Nak tengok betul ke tak? Tengok orang sampai sakit-sakit leher saya ni. Tengok dia lambat lah reply kan. Memang dia ni penipu. Sebab tu saya cakap lah, cepat. Lepas tu dia hantar gambar. Korang tengok? Korang tengok? Gambar muka dah lah macam tu. Entah zombie dari pelusuk dunia mana. Entah akhir zaman mana. Entah. Lepas tu saya cakap lah, penipu. Apa entah. Kan? Actually nombor tu saya baru save tu. Kalau korang perasan yang mula-mula tu, saya baru save nombor tu. Tempat kat mana saya cakap macam tu kan. Gambar rumah, saya minta gambar rumah. Gambar rumah lah macam tu. Memang menyakitkan hati betul lah.
Itulah adik-adik, nombor jangan suka-suka bagi dekat orang. Ni siapa-siapa entah yang claim ni bukan paksu kan. Korang tengok je lah aku chat. Lepas tu ada juga malam tu aku chat Aiman. Sebab dah malam-malam. Kalau korang nak tahu, saya ni penakut tau korang. Saya ni penakut. Saya tak berani tau. Kadang-kadang saya nak pergi tandas pun saya minta teman. Sebab dalam bilik saya ni, yelah biasalah kan. Mana ada tandas. Kita mesti biasa je. Biasalah rumah kampung kan. Tak upgrade lagi macam gitu kan. Terus saya cakap, engkau siapa penipu saya ni dah lah penakut. Semua-semua saya pergi dapur pun minta teman. Ini kan pula pukul 12 lebih nak keluar bilik. Awak tahulah kan. Korang-korang semua tahulah kalau dah malam-malam macam tu kan mestilah gitu. Malas nak keluar bilik, kita dah settle cuci muka, bersegi apa yang patut, kita nak tidur kan. Nak keluar bilik pun gelap. Terus saya check, woi, lama dia nak reply. Lama dia nak reply. Aku geram. Korang rasa siapa ni? Tengok dia lambat nak tengok. Dia lambat nak respon. Apa masalah? Tu dah lah gambar dia macam tu. Seram. Korang tengok berapa lama kita nak tunggu dia reply chat. Dia mesti ada muslihat ni. Saya dah sebetulnya aku macam scroll lah balik macam tu kan. Aku scroll. Menyeramkan. Tengok dia tak reply ke. Kan dia tak reply korang. Lambat. Korang tengok. Aku semalam kan. Ya Allah. Aku semalam sumpah menyirap. Korang faham tak? Aku menyirap tu semalam. Aku rasa mesti dia menipu ni. Lepas tu aku hantarlah gambar emoji terkejut macam tu. Aku hantar gambar. Lepas tu saya chat lagi, kau jangan main-main lah. Kenapa engkau diam? Saya cakap macam tu lah dekat dia. Susah betul. Sumpah saya nak minta gambar rumah tu. Saya nak tahu kat mana, kawasan mana. Kita nak tengok lah juga rumah tu macam mana. Sekali korang tengok lah gambar yang dia hantar tu. Lain macam. Rumah dia. Dia kata dia, tak tahu lah, dia kata dia sesat. Tapi keadaan rumah tu macam lagi meyakinkan aku yang orang ni macam tak wujud. Macam bukan. Korang tengok. Korang tengok. Rumah macam tu aku dah pergi. Memang tak. Korang tengok tu. Apa tu saya cakap. Kenapa rumahnya macam tu? Kalau korang ada dekat posisi aku, korang akan pergi tak dekat rumah tu? Confirm lah tak. Lepas tu saya cakap kau jangan main-main lah. Macam tu. Cuba. Kalau korang ada kat posisi aku, korang nak pergi tak kat rumah usam macam tu, dengan malam, dengan semak-semak macam tu, dengan ada berair-air jalan tu. Kalau aku memang tak ingin lah nak pergi tempat-tempat yang macam tu. Aku pergi chat nombor Aiman lagi satu. Sebab dia tu kan suka kena-kenakan aku. Dia tu bukan betul korang. Saya terus chat Aiman. Woi Aiman. Sebab Aiman ada 2 phone tau. Tu Aiman pun lambat reply. Tu yang buatkan saya rasa macam, woi Aiman. Macam tu korang. Kau kat bilik ke kat mana? Macam tu. Woi, saya cakap lah. Saya memang macam tu korang. Woi tu memang normal lah kan. Tapi korang tengok je lah. Siapa yang agak-agak nak menyamar tu jadi paksu tu? Woi Aiman, kau kat bilik ke kat mana? Betul Aiman reply dalam pukul 12:18. Woi, kau ni dah kenapa? Dia cakap kan. Lepas tu saya cakap, kau yang chat aku guna nombor lagi satu macam tu. Agak-agak siapa yang nak kena-kenakan kita ni? Engkau chat guna nombor satu lagi kan? Saya tak percaya juga sebab Pak Su tu memang kadang-kadang dia suka dia suka chat saya lah macam tu, kenakan saya kadang-kadang kan.
Kadang dalam rumah pun dia call, aku geram dengan budak seko tu. Gitu. Betul Pak Su balas. Mana ada aku main ML lah. Jadi kalau Pak Su main ML, yang chat saya tu bukan Pak Su kan. So kat situ saya jadi macam siapa ni kan. Lepas tu saya cakap, weh jangan main-main. Tadi kau minta tolong aku tu. So ambil kat rumah macam tu lah saya cek. Korang tengok lah dekat rumah kosong. Korang bayangkan. Kat rumah kosong seram. So korang macam mana? Apa pendapat korang? Sudah. Duration yang agak-agak panjang Jadi macam mana? Aiman pun dah malas sayang saya. Yelah pukul 12 malam lebih. Memang sangat-sangat seram. Okey. Sudah. Lambat dia reply. Aku tak faham mama. Itulah. Lepas tu dia cakap, dah lah kau ni merepek. Dia cakap macam tu kat saya. Memanglah kan, sebab kita nak kepastian. Sebab tu kita tanya dia. Kacau aku main game lah. Lepas tu dia cakap, lepas tu saya cakap lah, weh, macam tu. Korang boleh tengok kan. Siapa yang cuba-cuba nak kenakan saya tu Siapa yang cuba-cuba nak kenakan saya tu Siapa yang cuba nak menyamar jadi Pak Su. Lepas tu dia macam bye macam tu. Macam tu je. Aduh. Jadi korang macam mana? Korang rasa aku semalam sumpah lah mengigau gila-gila. Macam tidur macam okey tak okey je macam tu. Ya Allah. Okey korang. So itu je lah yang aku nak share dekat korang-korang semua. So kita akan selidik siapa sebenarnya yang chat aku. Kalau korang nak tengok part tu, korang komen nak aku akan buat. Tapi tengoklah macam mana. Aku rasa macam okey tak okey pula nak buat video ni. So korang, kita pernah sampai dekat penghujung rancangan. Kepada korang yang tengok video YouTube channel Tasawuf, terima kasih kepada anda like, comment, share, subscribe YouTube channel Tas. Semoga korang semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala walau di mana saja korang berada. Kita jumpa lagi di next video dengan video lagi menarik. Okay, bye bye. Assalamualaikum.